teladan dan kebenaran. Ish, apa ni? Tak minat. Janganlah macam tu. Menarik cerita ni. Family saya yang hasilkan. Saya publish. Tengoklah dulu. Pakcik, saya datang sini nak makan, bukan nak membaca. Itulah. Hei, you ingat ini perpustakaan ke? Yelah. Maaflah mengganggu tapi kalau abang akak tukar fikiran, boleh beli kat online je. Okey, sudah siap abang. Lamanya bersiap. Mengalahkan orang rumah saya. Sampai tertidur kebenaran dibuatnya. Hai, okeylah bang. Boleh tidur masa kerja. Aduh, nailah kebenaran. Customer marah ni. Maaflah bang. Tukang masak budak baru. Tak reti masak. Siapa tukang masak? Saya jugalah bang. You, tengok tu. Sambil hantar makanan, dia jual buku pula. Pakcik oi, tali pinggang tu tak nak jual sekali ke? Aku takkan buat kesilapan yang sama. Bestlah kau!